Jadi ada beberapa soalan yang saya dapat yang orang tanya, kenapa some of business owner ataupun businesses dia memang dah ada team marketing tetapi sales dia tak gerak. Okey, jadi sebenarnya isu ni terjadi apabila the business owner tu dia ingat kalau dia hire team masalah dia akan selesai. Yes and no, betul. Dia boleh selesai tetapi sebenarnya akan ada masalah lain lagi yang boleh terjadi. Okay, sebenarnya bila kita hire staff, kita hire team, especially untuk buat marketing, walaupun betul kita hire team untuk buat task, cuma the issue is, dia berbeza bila orang tu buat kerja saja, dia buat task tetapi bila dia buat task, result dia tak fikir. Jadi setiap benda yang kita buat tu kena ada output yang kita nak cadangkan. Okay, apa result yang kita nak capai. Jadi setiap kerja yang kita buat tu kena ada outcome lah. Okay, jadi bila kita buat marketing tapi tak ada sales objective, it's more like macam content creation sahaja. But at the end of the day, as a business owner, you need to think something yang setiap effort, setiap yang kita buat tu sebenarnya adalah untuk kita capai sesuatu yang boleh membuatkan bisnes kita sentiasa afloat lah. Dan kalau boleh kita nak untung kan. Dan untuk sambung point yang tadi tu, the owner business, you kena lead the direction. Bukannya serah bulat-bulat lah. But provided the direction tu kena ada dulu. Need to have the direction dulu, barulah boleh buat marketing tu. Okay, memang betul buat kerja, tetapi adakah mereka buat kerja ataupun sekadar busy? Tetapi itu tidak bermaksud ia efektif. You need to understand satu benda bahawa kesibukan tidak semestinya produktif. Tetapi we need to ensure as a business owner, you kena pastikan mereka ini berada on the same page. Tetapi kalau mereka bermatlamatkan tujuan yang satu, InsyaAllah the direction tu akan cantik, content creation tu akan memberikan input yang kita nak. Jadi that's the reason why kenapa setiap business, you punya content direction, you punya marketing direction tu kena betul dulu.